Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam 12 Ramadan kepada penonton dan pendengar yang sudi mengikuti kita dalam program podcast Borak Buku Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah. Okay, terima kasih kerana sudi bersama kami untuk episod yang kedua bagi tahun 2026. Saya Najihah selaku moderator untuk program podcast Borak Buku, dan hari ini kita akan sekali lagi mengupas sebuah buku ataupun sebuah karya yang bagi saya sangat sangat dekatlah dengan refleksi diri, pengurusan emosi dan juga perjalanan spiritual, yang mana buku ini bertajuk agak unik. Tajuknya adalah Cuma Aku, Lukaku dan Tuhanku, karya Hafizul Faiz. Dan untuk berbicara ataupun untuk kita mengupas buku ini dengan lebih mendalam, bersama saya Puan Sarawati Sulong, Pustakawan Kanan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah. Terima kasih Puan kerana sudi menerima jemputan kami untuk berkongsi berkenaan buku ini. Okay. Terima kasih juga pada Puan Najihah. Okey, sejujurnya saya amat tujulah untuk berkongsi tentang buku ini kerana mesejnya sangat dekat dengan realiti kehidupan kita, dan kita harapkan supaya perkongsian ini insya-Allah akan sama-sama memberi manfaat kepada kita semua lah. Okey, baiklah Puan. Bercakap berkenaan buku ni kan, kata untuk permulaannya lah, kita nak sembang banyak berkenaan buku ni, jadi untuk permulaannya lah, okey, boleh Puan kongsikan sedikit berkenaan buku ini, gambaran tentang buku ini, apa tema yang cuba diketengahkan oleh penulis dan kenapa Puan pilih buku ini untuk dikongsikan pada hari ini. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum saya pergi kepada mengulas buku ini dengan lebih lanjut, saya juga ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Puan Najihah dan tim atas kesudian menjemput saya untuk sama-sama membincangkan mengenai buku yang inilah saya bacalah. Okey. Buku Cuma Aku, Lukaku dan Tuhanku, seperti mana yang Puan Najihah sebutkan tadi, tajuknya agak unik. Itu salah satu yang kata menambat hati saya untuk dapatkan buku ni. Ianya merupakan karya tulisan penulis muda Saudara Hafizul Faiz dan diterbitkan oleh Tentang Kita Sembilan Berhad. Okey, buku ni diterbitkan sekitar tahun 2024. Dan alhamdulillah buku ni juga telah memenangi anugerah MPH lah pada tahun tersebut. Okey. Buku ni kalau ikutkan judul penuhnya ialah Cuma Aku, Lukaku dan Tuhanku, catatan refleksi 30 juzuk Al-Quran. Okey, sebagaimana judulnya, dan maksudnya pengisiannya lebih kepada menceritakan tentang kandungan Al-Quran lah, daripada juzuk 1 sehingga juzuk 30. Okey, ianya saya tengok buku ni pengisiannya lebih kepada membawa pembaca menyelami emosi dan kejujuran dalam menghadapi ujian dan dugaan melalui bimbingan wahyu. Okey, bimbingan wahyu yang kita maksudkan ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang penulis turut garapkan dalam tulisan beliau lah. Okey. Sebab sebagai kita kata sebagai penguat kepada keterangan-keterangan beliau. Dia banyak menggunakan contoh-contoh ujian, dugaan-dugaan yang dihadapi oleh umat-umat terdahulu, terutamanya dari kalangan para nabi lah. Okey, sebagaimana kita tahu, para nabi dan rasul memang kita kata ujian bagaimana hubungan dengan Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam diri seseorang hamba. Bagi saya rasa itulah tema buku ni kot. Dia sebab dia banyak tuntutan emosi kan. So jadi, tapi buku ni dia bukan menceritakan tentang kisah sedih. Sebagaimana kita tahu, kalau biasa kita kalau ujian dugaan ni biasa macam dia part sedih kan. Kita kata putus semangat, tapi penulis cuba membawa kepada kita
untuk mengenal diri, menerima ujian dan mencari makna dalam setiap pengalaman daripada ujian-ujian yang kita kata ujian yang didatangkan kepada kita itulah. Okey, sangat menarik buku ni. Jadi boleh dikatakan buku ini sesuai untuk apa ni? Untuk dibaca oleh semua lapisan masyarakat, yang mana pembaca boleh juga pembaca boleh mencari ketenangan daripada membaca, mengambil iktibar daripada perkongsian pengalaman berdasarkan penulisan yang telah ditulis oleh penulis ni. Okey, jadi Puan, kita nak cerita, nak pergi lebih dalam lagi lah, pergi lebih dalam berdasarkan yang tak diujikan. Okey, kata ujian mematangkan kehidupan kita lah. selagi bernafas memang ada ujian. Memang ada ujian. Dan Tuhan kita punya, memang kalau kita Muslim, bagi orang Islam ni memang tiada yang kita ni lah, melainkan Tuhan lah. Okey, di sini Tuhan kita kata ilmu sebagai penyembuh segala duka. Okey, sintesisnya mudah. Apabila dunia terasa sempit dan manusia lain mengecewakan, hanya hubungan bertiga dengan Tuhan sahaja yang mampu memberikan rasa cukup. Okey, jadi dari sini kita kata buku ini sesuai untuk mereka yang ingin mencari inspirasi rohani melalui ketenangan jiwa, untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan panduan praktikal dalam menghadapi cabaran hidup melalui perspektif Al-Quran. Di mana kita kata insya-Allah kita pembaca akan dapat menghayati mesej dengan mendalam. Okey. Lagi Puan nak tambah lagi? Okay, kalau ikutkan daripada pembacaan saya lah, setelah saya tengok juzuk pilihan saya ni adalah juzuk 20, iaitu tentang kita yang tidak punya apa-apa. Kita yang tidak punya apa-apa. Ini tajuk yang ditulis lah. Maksudnya mesej yang tersirat dalam juzuk 20. Salah satu dalam setiap bahagian ni penulis menceritakan setiap juzuk. Dalam setiap juzuk, maksudnya juzuk 1 apa yang terkandung dalam juzuk 1, surah Baqarah, surah Fatihah dan Baqarah kan. Kemudian disambung dengan juzuk 2, apa surah terkandung dalam juzuk 2. Setiap juzuk per juzuk sampailah pada juzuk 30 dan sehingga kepada surah yang terakhir dalam Al-Quran, itu surah An-Nas kan. Okey, sebenarnya dari dalam juzuk tersebut yang saya kata merambat hati saya adalah juzuk 20, itu tentang kita yang tidak punya apa-apa. Betapa kita tahu, kita sedar bahawa kita memang tidak punya apa-apa, kita sebagai manusia kan. Jadi bila baca melalui penulisan ni, maksudnya macam seperti satu tamparan lembut buat ego manusia. Manusia ni yalah, saya kita sendirilah memang sentiasa ada perasaan ego tu kan. Kita rasa kita lebih, kita rasa kita dah cukup, kita sering rasa sakit hati ataupun kecewa. Contohnya kalau kita tak dilayan sepatutnya kan, kenapa dilayan macam ni, apa saya dok leh gitu. Gitu. Selalu ada pertanyaan kenapa macam tu lah. Okey, ataupun kecewa kerana kita merasa kita memiliki, sedangkan yang paling memiliki tu Allah yang satu. Allah yang satulah, Al-Malik. Kita rasa kita memiliki kebahagiaan, memiliki pasangan, kejayaan bagus, memiliki masa depan. Jadi kadang macam kita rasa kita bahagia, kita dah kadang tu sedikit demi sedikit macam kita lupakan siapa yang memberi rezeki kita tu, siapa yang memberi kebahagiaan pada kita. Okey, jadi bila kita sedar bahawa kita sebenarnya tidak punya apa-apa dan semuanya hanyalah pinjaman, maknanya rasa kehilangan tu akan menjadi lebih ringan. Maknanya kita akan sedar melalui kita kata melalui inilah ujian-ujian tadi. Jadi emosi dan betul luka itu hadir untuk mengingatkan bahawa pemilik mutlak segala sesuatu hanyalah dia.
Macam yang selalu diutarakan lah, dunia ini hanya pinjaman. Ya, betul. Ujian yang datang silih berganti akan membentuk kita untuk jadi lebih baik. Ini biasa kita dengar lah kan. Okey Puan, jadi kita nak cerita lebih sikit lah berkenaan buku ni, sebab saya pun tertarik dengan cara penulisan penulis ni, sebab dia menggambarkan bahawa setiap orang pasti merasai fasa terluka ataupun fasa emosinya terganggu. Kadang-kadang terganggu bukan semestinya terluka. Dia tak sedih pun tapi terganggu kan. Boleh nak marah kan. Jadi dan setiap ujian itu ataupun setiap yang berlaku itu bukanlah satu pengakhiran. Jadi yang kita boleh nampaklah penulis ini cuba ketengahkan bahawa setiap ujian yang hadir bukanlah satu pengakhiran. Okey, jadi berbalik kepada buku ini, soalan seterusnya berbalik pada buku ni, apa nilai utama yang Puan rasa sangat relevan dengan kehidupan masyarakat pada masa kini? Okey, kalau bagi saya lah, melalui pembacaan ni kita boleh nampak ada nilai yang kuat terkandung dalam penulisan ni, iaitu keikhlasan menerima takdir. Okey, maksudnya bila kita diuji, kita bila kan maksudnya uji sejauh mana keimanan kita, sejauh mana ketakwaan kita dalam menerima ujian-ujian tersebut. Macam tadilah kata keikhlasan menerima takdir, pentingnya sokongan spiritual dan kesedaran bahawa setiap manusia mempunyai perjalanan yang berbeza. Macam Puan katakan tadi, setiap manusia diuji dan ujian itu adalah berbeza lah. Puan lain, saya pun lain. Kita semua memang ada ujian masing-masing. Dan jadi dalam buku ini penulis ada mengajak kita untuk lebih berempati terhadap nasib orang lain juga. Dia ada selitkan jugalah nasihat macam tu. So jadi kita tengok macam itulah nilai dan pelajaran yang boleh dapati daripada pembacaan buku ni. Okey. Ada lagi Puan nak tambah? Okey, setakat itu saja dulu. Okey. Sebab bila Puan kata buku ini dia kata menceritakan nilai yang kuat, iaitu keikhlasan untuk menerima takdir, dan betapa pentingnya sokongan spiritual dan kesedaran kita lah semasa kita menghadapi ujian tu kan. Okey, dan pada saya juga buku ni dia seakan-akan mengajak pembaca untuk kita lebih berempati kepada orang lain. Betul Puan? Ya, betul tu. Contoh macam kadang ialah macam kita tadi kan ujian puan lain, ujian saya lain. Jadi bila kita tengok ujian-ujian pelbagai ujian ni, so jadi kita kata kita lebih berempati ataupun lebih bersimpati terhadap nasib orang lain. Contohnya lah macam ada yang diuji kehilangan keluarga, ada yang diuji dengan kemiskinan ataupun kepayahan untuk meneruskan hidup. Jadi macam itulah maksudnya kita kata bila baca buku ni kita rasa bukan aku saja diuji, orang lain juga turut diuji. Ada ujian masing-masing. Ya, ada ujian masing-masing. Okay. Dan dia seakan macam bila kita berdepan dengan ujian ni, dia seakan mengajak, buku ni lah seakan mengajar kita untuk melihat setiap ujian itu dari perspektif yang lain. Betul Puan? Ya, betul. Jadi mungkin kita akan lebih matang lah. Okey, hidup perspektif kita lebih matang dengan penuh harapan. So jadi kita kata macam pengalaman mendewasakan kita, ujian-ujian mematangkan kita kan. So jadi sebab kadang kita kalau pengalaman ni kita tak boleh beli. Betul. Kan? Walaupun sekaya mana sekalipun kita nak cuba beli pengalaman, memang kita kata mustahil lah. Mustahil sebab pengalaman tu masing-masing. Ya, masing-masing. Mungkin macam kita kata, mungkin katakan Puan Najian dah melalui situasi yang sama, tetapi pengalaman yang dikutip oleh Puan Najian lain, pengalaman yang dikutip oleh saya lain. Macam-macam ni lah kita pergi kursus yang
pengalaman khusus kita tu lain-lain. Lain, ya. Itulah olahan ataupun perspektif berbeza kita kata. Okey. Baiklah Puan. Okey, untuk buku ni saya mendapat info yang penulis ni agak muda. Ya, betul. Agak muda. Dan kalau kita lihat daripada trend pembaca muda khususnya kan, apa manfaat yang mereka boleh dapat dengan membaca buku ni? Sebab kalau biasa orang kata yang ujian ni, kalau dulu-dulu ujian ni yang dewasa je selalu dapat. Yang pembaca muda ataupun orang-orang muda ni ujian dekat sekolah je lah. Tu biasa kita dengar kan. Tapi sekarang ni semua lapisan masyarakat diuji setiap hari. Ya, macam betul. ada juga yang terkini kita dapat pengkhabaran ada kebakaran 5 sekeluarga dan turut terjadi dalam sehari dua ni adalah perperangan ataupun ada serangan di luar negara di Timur Tengah. Jadi berbalik kepada soalan saya tu, kalau pembaca muda ni apa yang mereka boleh dapat daripada buku ni? Okey, macam Puan sebutkan, saudara Hafizul Faiz ini ialah kita kata penulis muda. Mungkin kita kata dia pun bayangan untuk ataupun target kepada pembaca muda lah. Jadi kalau kita kata untuk golongan pembaca muda ni, kita boleh jadi buku ini boleh dilihat sebagai satu wadah lah. Okey, satu wadah ataupun mungkin untuk membantu golongan pembaca muda, golongan mereka ni untuk memahami emosi mereka dengan lebih sihat. Okey, kita kata pengurusan emosi lah. Okey, pengurusan emosi amat penting. Kita kata dalam kalangan golongan muda, dewasa semua sekalipun, ada amat penting untuk kita kata menguruskan emosi dengan bijak lah. Okey, supaya untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Macam kita kata ada tak lama baru ni kita ada dengar berita yang seorang remaja telah membunuh ibu kandungnya sendiri kan. So jadi yang tu ialah mungkin tafsir awal kita kecelaluan emosi dalam diri pemuda tersebut. Okey, jadi kita tak tahu keadaan sebenarnya, tapi kita tu bukanlah kita nak buat fitnah ke apa, tapi mungkin salah satu puncanya inilah pengurusan emosi yang tidak teratur. Okey, yang keduanya kita boleh pergaulan pemuda boleh menjadikan buku ini sebagai salah satu untuk mendapatkan sokongan positif, mendekatkan diri pada nilai spiritual dan membina kekuatan dalaman. So jadi macam kita katalah, kalau bagi mereka yang sentiasa berdampingan dengan ayat-ayat Al-Quran, so jadi tindakan pemikiran mereka kita kata macam seolah-olah dijaga kan. Okay. Dan satu lagi pentingnya mengurus dan menangani emosi dengan bijak. Macam kita kata tadi kan, untuk mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Masya-Allah, hati kita rasanya tak mau dengar dah apa-apa macam tu kan, berlaku dalam golongan belia kita. Sebab kita belia harapan negara kan, belia harapan bangsa. Itulah. Tapi kalau macam dalam kita kata dalam usia muda dah macam tadilah, macam mana kita kata masa depan mereka. Baik. Okey. Penonton dan pendengar yang sedang mengikuti kita di saluran Facebook Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah, kita tuan-puan boleh juga berkongsi ataupun menulis komen berkenaan buku ini. Dan insyaAllah kalau ada masa nanti kita akan bacalah, dan kalau ada pertanyaan pun yang ingin diajukan kepada panel kita, kita persilakanlah. Okey, jadi kita berbalik pada buku ni Puan. Jadi mesej utama dalam buku ini, sebab bila kita bercakap tentang luka, dia macam rasa down. Dia rasa macam yelah, kita pengurusan emosi kan. Kadang-kadang bila emosi itu tidak diuruskan dengan baik, kita pun rasa macam down, rasa macam tidak berguna, tidak dihargai, macam banyaknya masalah saya ni, macam tu kan. Jadi buku ini sebenarnya mesejnya bukan untuk melemahkan, tapi sebenarnya buku ni dia membantu kita untuk membina semangat dan juga menjadi orang kata titik kepada kesedaran. Kesedaran untuk memastikan emosi kita diurus dengan baik. Betul Puan? Ya, betul tu. Betul tu Puan Jiha. Kita tepat sekali lah mesej buku ini.
Kita kata untuk membina semangat kesedaran diri kalau melalui pembacaan. Kalau kita betul-betul mengikuti juzuk per juzuk, dari satu surah ke satu surah. Itu sebab kita kata Al-Quran ni adalah satu panduan yang komplit. Kan untuk kita kata untuk panduan perjalanan dan hidup kita lah. untuk menjalani kehidupan seseorang Muslim lah. Jadi daripada buku ni, dia punya penulisan tu daripada satu bab ke satu bab, dia seperti membuat kesimpulan lah ataupun menceritakan ujian-ujian berdasarkan juzuk-juzuk tersebut. Okey, jadi dan pada akhir tu dia penulis akan selitkan pesan-pesan tumbuh. Dalam buku ni penulis banyak guna perkataan tumbuh. Tema ataupun perkataan dia favorite word dia lah. Tumbuh. Ya. Okay. Dan di akhir setiap juzuk dia akan letakkan pesan-pesan tumbuh. Pesan-pesan tumbuh. Okey, baiklah Puan. Kita masih ada masa, untuk kita bercerita tentang buku ni. Jadi kepada penonton dan pendengar yang mengikuti program kita di ruangan komen telah disertakan untuk borang kehadiran dan maklum balas program. Jadi kita mohon untuk semua penonton mengisi borang tersebut di akhir program lah. Okey. Dan kalau ada kata-kata ataupun perkongsian yang ingin diajukan, sekali lagi tuan-puan boleh menulisnya di ruangan komen, yang mana kita akan baca secara live lah dekat sini. Okey Puan, sebelum kita ke segmen yang terakhir lah, segmen terakhir berkenaan dengan buku ini. Jadi boleh tak Puan kongsikan pesanan Puan, bukan pesanan penulis, pesanan Puan kepada mereka yang baru ataupun mereka yang ingin membaca buku ni. Silakan Puan. Okey, maksudnya kalau pesanan saya ke macam itulah kot, kita terbacalah dengan hati yang terbuka. Okey, kita boleh ambil inspirasi daripada kisah-kisah yang diceritakan dalam buku ini sebagai refleksi terhadap diri sendiri. Kita tak perlu nak habiskan baca satu buku dalam satu masa. Mungkin boleh ambil satu hari satu juzuk, ataupun kita kata macam sekarang kita dalam bulan Ramadan, hari ini 12 Ramadan. Dalam ni mungkin kita boleh buat pembacaan untuk juzuk 12. Kalau macam bagi ada yang tadarus, tadabbur, jadi bila dah habis surah juzuk 12 tu, so mungkin kita boleh ambil masa sikit. Dia tak panjang pun, satu juzuk tu dalam 5-6 muka surat macam tu je. Okay. Mungkin boleh habiskan dalam 5-10 minit untuk kita tengok apakah kita kata pesanan ataupun teguran Tuhan untuk dalam yang diselitkan dalam juzuk tersebut. Okey, so jadi kita kata buku ni boleh jadikan sebagai ruang untuk kita lebih mengenali diri serta menghargai setiap fasa kehidupan. Okey. Ada lagi Puan nak tambah? Okey, kita akhir kata kita lah. Akhir kata kita ada satu quote untuk petikan inspirasi, iaitu nilai yang paling relevan adalah the power of enough, iaitu kuasa rasa cukup. Kuasa rasa cukup. Ya, okey. Rasa cukup. Di tengah-tengah dunia sentiasa menyuruh kita menjadi lebih, kan orang berlumba-lumba nak jadi nombor satu kan. Ya, lebih kaya, lebih cantik, lebih berjaya. Yalah, tak ada orang yang nak gagal kan. Betul. Okay. Buku ini mengingatkan bahawa cuma aku dan Tuhanku sebenarnya sudah memadai untuk kita terus hidup dengan tenang. Okay. So jadi saya berharap pada diri saya sendiri dan juga pada para pendengar dan sekiranya ada yang membaca buku yang sama dengan saya, supaya kita boleh tenang menerima ujian ini. Okey. Baik Puan. Sebenarnya pesanan untuk saya juga. Pesanan tak apa, kita pesanan ni untuk semualah. Untuk semua untuk orang kata the power of enough ni, kuasa rasa cukup yang mana boleh kita pegang untuk kita berhadapan dengan setiap
yang berlakulah. Sebab Ya. kita pun tak tahu esok kita macam mana kan. Entah hidup ataupun tidak lagi esok kan. Dan ujian-ujian yang tiba yang ialah hari ni pun ujian juga jap lagi ni dekat bazar pukul 4 nanti kan. Ujian juga tu. Jadi Lama lagi ni. lama lagi ni. Tapi ujian yang datang dia tidak semestinya dalam bentuk kesedihan. Dia pelbagai bentuk ujian dan cabaran yang telah kita hadapi setiap hari. Jadi sekali lagi Puan, terima kasih kerana sudi menerima jemputan kita untuk berkongsi berkenaan buku ini. Dan insya-Allah para penonton dan pendengar juga boleh membeli buku ini di kedai-kedai buku terdekat, sebab buku ni kalau ialah kita membaca Al-Quran setiap hari kan, kadang-kadang kita baca tapi kita tak tahu makna ataupun intipati yang tersirat. Jadi bila membaca buku ini sedikit sebanyak membantu kita untuk memahami Al-Quran dengan lebih baiklah. Dan sekali lagi Puan, terima kasih atas perkongsian hari ini, dan semoga perkongsian yang Puan berikan memberi inspirasi kepada semua pendengar untuk terus membaca dan merenung nilai kehidupan. Okey, dan sekali lagi kepada semua pendengar, terima kasih kerana sudi meluangkan masa selama 30 minit podcast Borak Buku. Dan jangan lupa untuk ikuti program-program anjuran Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah yang akan berlangsung sepanjang tahun ini, dan terus bersama kita untuk dalam perkongsian buku pada masa akan datang. Jadi saya Najihah selaku moderator, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak Buku untuk minda terus maju. Sekian, terima kasih.